Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerap ditanya oleh budak-budak Wahabi, Wahabi itu apa? Dan siapakah Wahabi? Jadi video kali ini aku nak kongsikan video Ustaz Wadi yang menjelaskan siapakah Wahabi dan apakah bahayanya Wahabi. Oleh kerana videonya panjang, maka aku buat bagi jadi beberapa siri. Dan aku jemput semua budak-budak Wahabi, sama ada yang tak tahu pasal Wahabi atau yang dah tahu tapi buat bodoh duk tanya lagi. Jom kita tengok, duk tunggu apa lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، رضينا بالله ربا, kami rida Allah Tuhan kami, wabil Islami dina, kami rida Islam cara hidup kami, wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum tu terima kasih pada pengacara majlis yang berusaha, tuan imam, jawatan kuasa, para pegawai yang bertugas. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mula bercakap tentang bahaya Wahabi ini beberapa bulan yang lalu. Saya balik daripada Syria 2008. Kalau ada yang saya salah sebut tu, minta terus tegur. Letih tadi sampai ikon kereta rosak pula tengah jalan. Sampai tak sempat rehat tadi, terus sampai sini lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada 2008 Alhamdulillah banyak topik yang saya tentu dalam masyarakat. Dengan sekolah-sekolah menengah pun lebih ratusan ribu pelajar yang saya dah jumpa. Banyaklah topik saya cakap. Sampailah topik tanda kiamat, barzakh, syurga, neraka dan sebagainya. Kemudian saya melihat gerakan Wahabiyah yang tak mau mengaku nama Wahabi ini semakin membahayakan perpaduan umat Islam. Kereta Saga iklan WWY 9115 tak tutup lampu. Lagi tak boleh balik start ni. Apabila saya melihat tokoh-tokoh kumpulan ini yang menamakan diri mereka Salafi ataupun Sunnah, kumpulan Sunnah. Kalau baca WhatsApp mereka tu, kita kumpulan Sunnah takkan nak buat macam ni. Bukan saya ambil handphone dia baca, tuan. Saya tak pernah minta pun benda tu, orang hantar.
Jadi Wahabiyah ataupun Salafi ataupun Sunnah setelah mengganggu dan mengkucar-kacirkan perkara-perkara furuk di dalam masyarakat Islam Malaysia dan seluruh dunia. Lebih 20 buah negara yang saya pergi, Jepun, macam-macam lah. Jadi saya tengok kumpulan ni tetap ada, rentak iramanya sama. Yang benda apa yang dia cakap, benda apa yang dia kelirukan, yang tu je. Perkara yang sama je yang dibawa dalam dan luar negara. Bila saya melihat sampai kepada tahap yang membimbangkan, termasuklah isu Mufti Kedah diberhentikan ataupun tidak disambung jawatan Mufti, ia juga ada kena-mengena dengan kumpulan ini. Ni saya sebut ni. Bila dah terlalu melampau dan bahaya, maka saya ambil keputusan untuk mula bercakap tentang bahaya kumpulan ini yang berselindung dalam masyarakat Islam di Malaysia ni, supaya masyarakat boleh membezakan insya-Allah di antara kumpulan yang mewarisi kebenaran daripada para ulama sejak 1400 tahun dengan satu kumpulan yang baru muncul dan mengeluarkan tuan rumah serta ahli keluarga tuan rumah daripada rumah kediaman mereka sendiri. Itu analogi lah, bukan maksudnya dia datang masuk rumah kita, dia hala keluar, dia kata ni rumah dia. Jadi bermula daripada beberapa bulan yang lalu saya mula bercakap tentang bahaya Wahabi ini dan setakat mana bahaya dia, berserta dengan bukti yang saya akan bawa pada malam ni kepada tuan-tuan. Sedikit lah, maksudnya malam ni 1% lah daripada apa yang perlu kita tahu, tapi sama-sama kita kongsi untuk sama-sama kita tahulah perkara ni untuk kita menjaga ahli keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam dunia Islam hari ini umat Islam lebih kurang 1.5 bilion. Mazhab fiqh yang paling besar ada 4. Ada mazhab Hanafi, yang kedua paling besar mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Seluruh dunia Islam yang tu membentuk lebih kurang keseluruhan umat Islam yang ada di dunia ni. Itu mazhab fiqh. Kalau kita jumpa orang Pakistan, dia mazhab Hanafi. Kita jumpa orang Turki, dia mazhab Hanafi. Orang Cina, 60 juta Muslim di China, mazhab Hanafi. Orang Maghribi, Morocco, Tunis, Algeria, mazhab Maliki. Kemudian kita orang Indonesia, majoriti orang Syria, Syafi'i. Kemudian begitu juga dari sudut bacaan Al-Quran. Quran yang tuan-tuan tengok tu, di Malaysia kita baca berdasarkan mazhab Hafiz an Asim, dan sebahagian imam yang diambil dalam bulan Ramadan daripada luar, alhamdulillah sebahagiannya mahir dengan beberapa bacaan lain. Jadi tuan-tuan pendengar ada bacaan lain, maka yang tu bukan sesat, tu mazhab lain. Ada yang bacaannya Warash, ada yang bacaannya Kisai, ada yang bacaannya Hamzah, ada yang bacaannya Qalun. Yang kalau malam ni kita kali pertama dengar, betul ke ni? Kan? Betul ke ni? Ada banyak jenis bacaan, dan bacaan dia pula
berbeza dengan apa yang kita duk baca di Malaysia ni. Yang tu kepelbagaian mazhab dari sudut bacaan Al-Quran pula. Tuan-tuan sekalian, dari segi akidah, adakah dari segi akidah kita juga bermazhab Syafi'i? Syafi'i itu fiqh, Hanafi mazhab fiqh, Hambali mazhab fiqh, Maliki mazhab fiqh. Dari segi mazhab, dari segi akidah, semua yang bermazhab Syafi'i dan Maliki dari sudut fiqh, maka mereka bermazhab Asy'ariyah dari segi akidah. Kaedah ni, dalam dunia ini, semua yang bermazhab fiqh Maliki dan fiqh Syafi'i, maka akidah mereka adalah Asy'ariyah. Tuan-tuan nak bukti, buka lah laman web mana-mana negara yang mazhab mereka ialah mazhab Maliki fiqh. Cuba tengok akidah dia Asy'ariyah. Universiti Zaitun di Tunis, antara yang tertua di dunia, dan Universiti Qazwin di Maghrib, Morocco, antara yang tertua di dunia. Mereka fiqh Maliki dan akidah Asy'ariyah. Semua yang bermazhab Hanafi pula, Pakistan 200 juta, Turki 70 juta, China 60 juta umat Islam, Hanafi ni. Kesemua yang bermazhab fiqh Hanafi, maka akidah mereka Maturi, sambung tak? Maturidiyah. Saya tuan-tuan kata ni kali pertama dengar ni, macam hak Quran tadi lah, pun kali pertama dengar juga. Kesemua yang bermazhab Hanafi dalam dunia Islam hari ini adalah bermazhab Maturidiyah dari segi akidah. Maka Syafi'i, Hanafi, Maliki mazhab fiqh, ketiga-tiga ini membentuk 95% daripada umat Islam dalam dunia ni. Maliki, Syafi'i, Hanafi membentuk 95% umat Islam dalam dunia ini. Bermaksud 95% umat Islam dalam dunia ini mazhab akidah dia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa masalahnya? Masalahnya ialah